Tengok ni guys, ini Volvo EX90 SUV elektrik baru sampai dekat Malaysia. Ini 3 benda saya suka, 3 benda saya langsung tak suka pasal model ni. Jom. Yang paling best sekali of course, lampu Transformers depan ni lah. Gimmick memang gimmick, tapi aku rasa 5-10 tahun later pun yang ni tetap cun juga. Cumanya harap-harap dia tak rosak lah. Apa yang aku tak suka, walaupun kereta ni ada LiDAR dekat atas tu, benda ni dia tak berfungsi pun sekarang ni. Sebabnya software dia belum siap lagi dan Volvo macam biasa will play it safe lah. Dia kena tunggu sampai dah perfect betul-betul baru dia keluarkan. Tak macam Tesla, belum siap pun dia dah roll out kan. Pakai customer sebagai guinea pigs. Apa yang aku betul-betul suka, kabin kereta ni memang serious best. Sound system Bowers and Wilkins dia tu memang best in the class. Lepas tu, skrin tengah ni dia dah pakai terus Google Maps. Set destination, terus dia keluar dekat skrin depan driver. Tak payah nak tunggu Apple CarPlay Ultra. Dan tengok kunci je ni. Kecil, ringan. Kalau bateri low, boleh charge dengan wireless charger je. Memang cun. Apa yang aku tak suka, walaupun kereta ni brand premium dengan harga mahal, ada juga part-part yang nampak sangat dia cost cutting. Nak buka tingkap belakang, kena tekan butang ni satu dulu, baru boleh turunkan. Lepas tu, butang-butang atas steering ni semua tak ada backlight tau. Masa malam, gelap je. Paling teruk sekali, semua function pun dia masukkan dalam touchscreen tengah ni. Nak control aircon, nak buka glove box, nak adjust steering dengan side mirrors pun, semua kena pakai touchscreen. Nasib baiklah harga kereta ni cukup kompetitif. Murah tu memang tak lah. Tapi kalau compare dengan brand premium yang lain, BMW iX yang jauh lagi kecil tu pun RM20,000 lagi mahal. Mercedes EQS SUV RM200,000 lagi mahal. Dalam konteks Volvo pun harga kereta ni cukup bagus. Dekat UK, EX90 Full EV ni dia 25% lagi mahal daripada XC90 PHEV. Tapi dekat Malaysia, price difference dia 2% je. Last kali yang tak best, kerusi belakang je lah. Dia biasa-biasa saja. Ruang dia luas dan selesa. Tapi tu je lah, dia tak ada skrin yang canggih. Dia tak ada kerusi massage, dia tak ada ventilation yang kereta-kereta Boss VIP lain pakai driver, semua ada. Plus, sunroof atas ni tak ada cover. Dekat Malaysia, panas gila. Dan kerusi belakang dia cukup-cukup masuk je. Kurang selesa. Anyway guys, kalau korang nak beli kereta hybrid ataupun EV macam EX90 ni, RHB Vehicle Financing I ada offer extra flexibility and low rates. Dan special untuk customer Volvo, dapat juga charging credits RM210 daripada Charge EV. So ini dia guys, Volvo EX90. Cukup best ke tak? Tulis kat bawah.